Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashhaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal Hamidum Majid. Sabda Rasulullah SAW, man yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendakkan kebaikan, nescaya akan diberi kefahaman agama. Sabda Rasulullah SAW juga bunyi, innamal bu'istu liutamimal makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Baik, yang dihormati Tuan Fungsi, Serta Tuan Kuasa Surau Al-Ikhwan, Taman Senai, Taman Aman Senai, serta para jemaah sekalian dan juga Imam Bilal dan juga sekalian. Baik, pada hari ini kita akan sambung semula kuliah kita dalam kitab biografi agung Rasulullah SAW. Jadi kita masuk dalam bab isteri-isteri Nabi SAW. Jadi sebenarnya berapa ramai orang isteri-isteri Nabi yang diceritakan ataupun diriwayatkan. Jadi baik, isteri-isteri Nabi ini ada 13 orang dan 11 orang yang isteri yang betul, maksudnya isteri yang dari kalangan bukan hamba, 2 orang daripada hamba. Setengah ulama menyatakan 11 sebab ditolak daripada 2 hamba, setengah ulama menyatakan 13, dimasukkan sekali 2 orang hamba. Baik, yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Quraisy bin Al-Asadiyah. Ayahnya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, ibunya Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham bin Al-Haram bin Ar-Rawaha, dan bertemu nasab ibu dengan bapanya di Qusay. Berkahwin dengan Nabi SAW sebelum kenabian baginda SAW. Ketika itu beliau berusia 40 tahun dan Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Merupakan perempuan pertama masuk Islam dan wafat pada tahun ketiga sebelum hijrah. Jadi Sayyidina Khadijah ni ada beberapa pendapat yang mengatakan, yang berbeza pendapat tentang umur dia. Yang masyhur, yang kita tahu, yang kita belajar adalah usianya 40 tahun. Jadi manakala pendapat Ibnu Katsir dan Al-Baituri dan Ibnu Hajar menyatakan usia Khadijah 35 tahun. Dan ada setengah pendapat mengatakan umur Khadijah 28 tahun. Menurut riwayat Bidayah wa Nihayah, Khadijah sama umur dengan Nabi, iaitu 25 tahun. Jadi kat sini semuanya betul, kita tak nak ambil, tak nak bergaduh pasal umur, tapi itu semua pendapat-pendapat ulama. Jadi cuma kita ambil yang masyhur adalah umur 40 tahun. Begitu juga tentang wafatnya Sayyidatina Khadijah. Ada pendapat mengatakan 63, ada pendapat kata 65. Baik, Sayyidatina Khadijah ni diberkahwin dengan Nabi ketika itu belum datangnya syariat Islam, dan dia telah hidup dengan Nabi dan mempercayai Nabi. Bukan wanita yang pertama masuk Islam, tapi manusia pertama yang masuk Islam. Mula-mula Rasul membawa, Nabi membawa
wahyu, Khadijah lah orang yang pertama bawa, dan dia duduk bersama-sama Nabi sehingga akhir hayatnya. Dan Nabi tak pernah berkahwin dengan sesiapa, ataupun Nabi tak pernah berpoligami selama Nabi berkahwin dengan Khadijah. Jadi Nabi beristeri satu tu sampai habis lah. Jadi ni mungkin dalil ni orang Bupan boleh ambil kot, kan? Nak berkahwin boleh, tapi kita ikut sunnah Nabi. Nabi isteri pertama dia tak kahwin dua. Lepas dia kahwin dua, saudah, baru dia berpoligami. Macam itulah kononnya lah, kan. Baik, jadi Khadijah ni hebat tak hebatnya, dia kaya. Kita tahu dalam kota Mekah, dia antara peniaga yang berjaya, yang kaya. Masa mula-mula tersebarnya Islam, nak sebarkan dakwah secara asir, secara rahsia, orang-orang Quraisy ni dah mula boikot tentang Islam. Dia boikot siapa yang masuk Islam ni, dia boikot. Dia bukan boikot apa, boikot perniagaan. Jadi dia tak kasih siapa-siapa yang berniaga ni jangan jual pada orang Islam, dan barang-barang orang Islam ni orang-orang musyrik tak boleh beli. Jadi ketika itu Islam sangat sedikit, berapa orang je. Jadi siapa yang tampung? Khadijah lah tampung kehidupan orang-orang Islam selama 2 tahun. Ketika itu orang-orang Quraisy dia tulis dekat pelepah kurma, dia tampal dekat Kaabah, boikot umat Islam. Sampailah kertas pelepah kurma itu hancur, jatuh ke bawah, barulah habis boikot tu. Jadi selama 2 tahun tu umat Islam nak hidup macam mana? Khadijah tampung. Kaya tak kaya dia tampung keseluruhan kehidupan umat Islam ketika itu. Bukan setakat kita terima subsidi ke, budi ke, bukan. Ini sepenuhnya, tak ada sekat-sekat. Jadi sampai akhir riwayat Khadijah, ketika Khadijah meninggal di atas pangkuan Nabi, Khadijah kata apa? Ya Rasulullah, selepas aku mati, kau ambillah kulit-kulit aku ni, buat salut ataupun buat ikat untuk senjata. Tulang-tulang aku ni kau ambil, kau asah, kau buat senjata untuk umat Islam. Sampai macam tu sekali. Khadijah dia nak menyerahkan segala-galanya untuk Islam. Dia sedekah, bukan setakat duit, bukan setakat harta benda, jiwa raga, tapi dah mati pun dia cakap anggota dia pun gunalah untuk Islam. Hebat tak hebat kan? Tapi kita sekarang kalau nak derma pun kita berkira, kan? Ambil duit yang paling sikit sekali, bukan 20 sen, RM1. Sebab itu nilaian kertas yang paling kecil sekali. Kalau nilaian kertas tu 50 sen, saya yakin dia akan derma 50 sen. Kan? Kalau derma duit shilling nanti jatuh bunyi malu. Alamak, derma duit shilling. Jadi derma duit kertas yang paling murah. Begitu juga tengok bila nak tiba sekarang ni raya korban. Kita ni tak didik anak-anak kita ataupun keturunan kita untuk menderma. Kita derma bagus, tapi nilaian tu kita masih ragu-ragu berbanding negara-negara dekat Timur Tengah. Contoh macam Pakistan, Bangladesh. Kita tengok bila nak tiba musim haji ni kan, musim raya korban. Kita tengok kalau orang-orang Pakistan ni, kalau dia beli lembu macam mana banding kita. Saya ada ni kawan Ustaz Asma'i kan, Ustaz Asma'i, dia kan meniaga lembu dekat Sedenak, ladang Sedenak. Dia cakap setiap tahun Ustaz, kalau orang Pakistan datang, dia cakap apa dengan saya? You kasih saya lembu paling besar sekali, paling besar, ya, paling besar sekali. Tak kisah harga, dia tak cakap berapa harga dia kasih, dia bayar je 10,000, 11,000. Tapi dia kata dengan Ustaz Asma'i ni, saya nak paling besar. Pergilah dekat ladang, pilih lembu paling besar. Tanya kenapa you nak lembu paling besar? Dia kata kita berkorban untuk Allah ni, mesti cari yang paling bagus sekali. Tapi kita bukan nak nuduh lah, tapi kebanyakannya saya dengar, kadang kita pergi tanya dia kata, Ustaz, kalau orang kita datang tanya Ustaz, yang paling murah mana? Cari yang paling murah. Paling murah apa? Ni 6,000 lebih ni. 6,000 lebih.
Tak cukup tu, ada diskaun tak? Kan minta diskaun lagi. Dah tak cukup minta diskaun. Ni kalau penghantaran free boleh tak? Nak free lagi, nak hantar pun nak free juga. Kan? Itulah hakikat kita kan. Kadang kita malu juga kan. Kalau boleh kadang-kadang saya tengok setengah, mungkin bukan dekat Kulai lah, bukan dekat tempat negeri lain kan. Kita tengok lembu yang nak dikorban, nak sembelih. Ini lembu ke anak lembu ni kan? Budak pun boleh tonggang lembu tu. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita tanamkanlah mulai sekarang ni, kalau kita nak berkorban tu, kasihlah yang terbaik. Tapi kalau kita berdoa pada Allah, kita nak minta yang terbaik. Betul tak? Nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, semua nak yang paling besar, paling baik. Tapi bila kita nak berkorban untuk Allah, kita kasih yang paling minima kan, macam tak fair pula kan. Kalau buat program-program solat hajat, kan, kalau buat program solat hajat, dia jarang solat hajat. Tapi bila ada program solat hajat kan, sujud terakhir, ustaz kata okey, bolehlah berdoa apa-apa kan. Ataupun program Qiyamul Lail ke kan, dia solat sekali je, tapi dia sujud lama. Dia tanya, asal sujud lama? Rupanya dia ada list panjang macam-macam dia minta dengan Allah. Kan? Semayang sekali tapi minta banyak-banyak, macam-macam dia minta. Semayang sekali minta satu je lah. Kenapa nak minta banyak-banyak? Jadi kita ni jauh ketinggalan berbanding kita nak samakan dengan sahabat ataupun dengan isteri-isteri Rasulullah, macam mana dia berkorban. Jadi kita masih lagi, orang cakap sayangkan dunia, kan, sayangkan dunia dan takut mati. Itu kita. Kalau sahabat, dia sayangkan akhirat, dia tak takut mati. Sebab tu bila orang sayangkan akhirat, dia tak heran sangat dunia ni. Kan, sedekah je lah, apa nak risau. Kan, hidup yang kekal abadi adalah di akhirat. Tahu, tapi kita masih tak nak tanamkan dalam jiwa kita, dan kita tak nak ajar anak-anak kita apa yang penting kat dunia ni. Baik, selesai. Isteri yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Baik, nama dia adalah Saudah binti Zam'ah bin Qis bin Abdul Syamsi bin Abdul Wad bin Nas bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay al-Quraisyiyah al-Amiriyah. Ayahnya Zam'ah bin Qis, manakala ibunya Syamus binti Qis bin Zaid al-Ansariyah dari Bani Adi bin An-Najjar. Perempuan pertama yang dinikahi oleh baginda selepas kewafatan Khadijah. Sebelum masuk Islam, beliau telah berkahwin dengan As-Sakran bin Amru dan memeluk Islam ketika berhijrah bersama-sama ke Habsyah. Pada satu hari, Saudah bermimpi seolah-olah Rasulullah SAW bersama-sama dengannya, lalu menceritakan kepada suaminya. Suaminya berkata, kalau benarlah mimpimu itu, maka satu hari aku akan mati dan kau akan berkahwin dengan Muhammad. Baik, jadi Saudah ni dia bukan orang muda, dia dah tua kan. Jadi satu hari bila dia berhijrah, hijrah yang pertama ke Habsyah tu, dia bermimpi. Jadi dalam mimpi dia kata, dia cerita dengan suami dia As-Sakrat. Dia kata, aku mimpi aku bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi suami dia kata apa? Kalau betul tu mimpi, maksudnya aku akan mati dulu dan kemungkinan kau akan berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi pada malam yang lain pula, dia mimpi lagi bahawa bulan jatuh ke ribanya. Rasulullah SAW pernah menceraikannya pada tahun ke-8. Kemudian dia membawa pakaiannya dan duduk di tengah-tengah jalan yang dilalui Rasulullah SAW ke masjid, dan apabila terserempak dengan Rasulullah, beliau terus menangis seraya berkata, ya Rasulullah, adakah aku ini akan ditakdirkan di dalam Islam akan melakukan kesalahan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak. Kalau begitu rujuklah kepadaku. Maka Rasulullah SAW juga pun rujuk dengannya dan menjadikan hari-harinya untuk Aisyah. Demi Allah, tiada lain matlamat aku melainkan aku sentiasa melihat wajahmu ya Rasulullah. Kan? Okey, baik. Kisah ni penceraian yang pertama dalam Islam. Kenapa bercerai? Sebab Saudah ni dia banyak merajuk. Dia banyak cemburu sebab Rasulullah kahwin dengan Aisyah. Jadi bila Rasulullah berkahwin dengan Aisyah, Aisyah ketika itu terlalu remaja, terlalu muda.
berbanding Saudah ketika itu umurnya 65 tahun. Jadi Saudah ni dia merajuk, akhirnya Nabi ceraikan dia. Bila Nabi ceraikan dia, dia jadi macam tak normal lah. Orang Arab ni kalau dia macam protes ke apa ke, ataupun ada kematian, dia akan duduk kat padang pasir, ataupun depan rumah dia ada pasir-pasir, dia akan guling-guling, dia akan ambil pasir tabuh dekat atas kepala dia. Sebab tu dalam Islam dia cakap perkataan meratapi mayat tu berdosa, kan? Ada dalam Islam. Maksud meratapi tu macam tu lah. Ini khusus untuk orang Arab. Kalau diorang kalau ada kematian, diorang tak terima dengan kematian tu. Diorang duduk kat padang pasir, diorang menjerit-jerit, diorang ambil pasir, dibaling-baling ke atas kepala. Banding kita tak ada buat macam tu. Ada ke kat sini? Kalau buat tak ada. Dan kita kena terima dan redha. Jadi macam tu juga bila diceraikan, dia tak boleh terima. Jadi dia tahu waktu-waktu Nabi nak pergi ke masjid, dia akan duduk kat tengah padang pasir tu, dia akan baling-baling pasir kat kepala dia. Lepas tu dia cakap dengan Nabi, adakah aku bersalah? Aku ditakdirkan bersalah ke? Melakukan dosa ke? Nabi kata tak. Kalau gitu rujuklah dengan aku. Jadi akhirnya Nabi rujuk dengan dia, dan dia kata, Saudah kata tak apalah, kau nak duduk lama dengan Aisyah pembanding aku pun tak apa, asal aku dapat tengok engkau hari-hari. Macam mana dia nak tengok hari-hari? Rumah Saudah ni berdepan dengan rumah Aisyah, rumah Rasulullah. Kalau siapa yang biasa pergi umrah, kan lalu makam Nabi kan, lalu cakap apa, Raudah kan, lalu Raudah, kita mesti tengok sebelah Raudah je kan. Kalau siapa yang perasan bertentangan Raudah sebelah sini, ada satu tingkap kecil kat atas, itulah rumah Saudah. Dia duduk dekat situ, dia buka tingkap, dia tengok Nabi. Itu. Lepas ni pusing belah sini pula. Nak tengok rumah Saudah. Kan? Jadi itu kisah Saudah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, hari-hariku akan kuhabiskan untuk Aisyah, dan kamu bebas bersama. Lalu Rasulullah SAW menciumnya, dan turunlah ayat Al-Quran, surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 125, yang maksudnya, dan jika seorang perempuan itu bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka. Suami isteri itu membuat pendamaian di antara mereka berdua secara sebaik-baiknya, kerana pendamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendalam pengetahuannya dan akan apa yang kamu lakukan. Jadi surah An-Nisa ni turun khusus untuk Saudah ketika Nabi ceraikan dia. Jadi kat sini surah ni, di ayat ni menyatakan berdamai itu lagi baik daripada bercerai-berai. Dalam surah ni, dalam ayat ni juga Allah Ta'ala memberitahu pergaulan yang baik ataupun pergaulan antara suami dengan isteri adalah sangat penting daripada perbalahan. Begitu juga sifat kedekut ni adalah sifat tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Jadi begitulah kisahnya. Kalau kisah nak bercerai ni memang payah. Satu-satunya perkara yang halal tapi Allah murka, apa dia? Cerai. Dia halal tapi Allah murka, marah. Tapi dia tak dapat dosa. Dia cuma tak, ialah marah. Macam kita marah anak kan, marah. Tapi kita tak adalah sampai nak pukul dia, tapi dia marah. Begitu juga contohnya tu kalau sifat kita bercerai. Zaman sekarang ni cerai buat main-main. Kejap-kejap cerai, kejap-kejap cerai. Kan? Kat Kulai cukuplah. Hari-hari dekat kaunter datang bercerai. Ada je bercerai. Paling kurang 2 orang. Kadang-kadang satu hari tu sampai 5 orang bercerai. Bulan 5. Bulan 4 je berapa? Dekat 70 lebih bercerai.
Ramai tu. Itu Kulai. Johor Bahru sebulan je paling minima 300 lebih bercerai. Lebih daripada yang mohon nikah. Mohon nikah baru 100 lebih, cerai 300 lebih. Kadang-kadang dalam sebulan saya jumpa orang yang sama, dah bercerai, tiba tengah bulan, asal datang lagi, Ustaz, suami saya lepas cerai lagi sekali. Aduh, usianya muda lagi, baru 2 tahun, 2 tahun setengah kahwin, anak belum ada, dah cerai 2 kali. Saya cakap, kalau tak nak cakap je lah, isteri awak biar saya bawa balik kan. Tak bagi pula, kan? Tak bagi, hiduplah elok-elok. Baik, kisah Saudah dalam penurunan berkaitan dengan hijab. Kat sini ada satu kisah tentang Saudah, dia buka hijab dia, maksudnya dia buka burdah dia. Untuk maklumat, isteri-isteri Nabi semuanya adalah berhijab, pakai burdah. Jadi pada satu hari Saudah keluar mencari barang keperluan tanpa menutup mukanya, menyebab dia dikenali semua orang. Lalu Umar menegurnya, wahai Saudah, aku mengenalimu. Lalu Saudah terus pulang dengan keadaan malu dan menceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini dari surah Al-Ahzab. Siapa yang baca biasa surah Al-Ahzab ni, ayat 33 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini khusus untuk Saudah sebab dia keluar rumah tak pakai hijab. Jadi dia rasa macam orang tak kenal dia, dia nak pergi pasar, dia tak pakai niqab. Jadi dia rasa boleh kot pergi, rasa orang tak macam aku kot, selama ni aku pakai burdah nampak mata je kan. Tiba-tiba dalam perjalanan Saidina Umar boleh kecam dia pula. Saudah, aku kenal, ni kau kan Saudah. Jadi bila Saidina Umar kenal dia, dia malu, dia terus balik dan dia cerita pada Nabi. Lepas cerita pada Nabi, terus turun surah Al-Ahzab ni, perintah Allah supaya tutup aurat dan jangan keluar dan jangan berhias kat luar kan. Kita tak boleh berhias untuk lelaki ajnabi yang haram, yang halal nikah dengan kita. Itu perintah Allah. Jadi beliau banyak jadi isteri Nabi yang pertama, Khadijah tu, sepanjang hidup dia meriwayatkan satu saja hadis Nabi. Dan ketika Nabi turun daripada wahyu pertama, dia cakap zalimuni, zamiluni, selimutkan aku, selimutkan. Itu saja hadis dia. Manakala isteri dia yang kedua, Saudah ni, dia banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Sesudah Saudah ni wafat di akhir pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu beliau berusia hampir 70 tahun. Itu adalah Saudah. Baik, yang seterusnya adalah Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Kuhafah Osman bin Amir bin Ka'ab Al-Tamimi Al-Quraisy. Okay. Jadi Aisyah ni yang kahwin dengan Nabi ni, dia anak siapa? Anak Abu Bakar. Tapi siapa sebenarnya nama Abu Bakar? Gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Sebelum Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Jadi sebelum Islam namanya Abdul Ka'bah. Selepas Islam namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi orang panggil dia Abu Bakar. Kenapa nama Abu Bakar? Apa maksud Abu Bakar? Abu Bakar ni maksudnya awal pagi. Kalau kita baca surah apa? Bukratan wa asila, surah Duha kan? Awal-awal pagi. Kenapa awal pagi? Sebab apa? Sebab dapat gelaran tu sebab dia kahwinkan anaknya Aisyah kepada Nabi di awal pagi. Masuk awal pagi tu di awal usia yang muda. Usia 6 tahun dah berkahwin dengan Nabi. Baik. Itu kita boleh bincangkan tentang usia Aisyah ni. Sekejap lagi kita tengok Baik. Bapanya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya Ummu Ruman binti Amir
bin Umair bin As-Syamsi dari kalangan orang yang ternama dari kalangan bangsa Quraisy. Satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau digelar sebagai As-Siddiqah binti As-Siddiq. Rasulullah SAW menggelar dia sebagai Ummu Abdullah, anak kepada bapa saudara Asma yang bernama Abdullah bin Zubair, kerana dia, Aisyah ni, merupakan ibu saudaranya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Khawlah binti Hakim untuk meminang Aisyah. Ketika itu Sayyidatina Aisyah berusia 6 tahun semasa diakad bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersamanya 3 tahun selepas itu. Baik, kisah tentang umur Aisyah ni dia riwayatkan paling banyak hadis Nabi. Dia riwayatkan sebanyak 2,210 hadis. Banyak banding isteri-isteri yang lain. Kelebihan Aisyah banding isteri lain, sebanyak 13 orang isteri Nabi, Aisyah seorang anak dara. Yang lain semua adalah janda. Baik, tentang umurnya, Aisyah pernah meriwayatkan dalam hadisnya, dia berkata, tawazawajni inda sana sitin. Bermaksud Nabi berkahwin dengan aku ketika aku usia 6 tahun. Ada satu hadis lain, dia kata wa ana tasa'u sinin, ketika itu aku berusia 6 tahun. Jadi ceritanya, kenapa Abu Bakar nak suruh Aisyah ni umur 6 tahun kahwin dengan Nabi? Kenapa dia tak tunggu sampai dewasa? Sebab Abu Bakar, kita tahu dia merupakan orang yang paling percaya, paling rapat dengan Nabi. Bila dia tahu Muhammad ni jadi Nabi dan Rasul, dia nak ada salah silah keturunan dengan Nabi, nak ada hubungan dengan Nabi. Jadi dikahwinkan Aisyah ketika usianya 6 tahun. Tapi dalam riwayat lain, dia kata Aisyah bukan 6 tahun. Sebab apa Aisyah bukan 6 tahun? Aisyah ada kakak namanya Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma dengan Aisyah ni bezanya 10 tahun. Beza dia 10 tahun. Masa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Asma ni antara yang paling banyak tolong Nabi. Ketika itu umur Asma 27 tahun. Ada setengah pendapat mengatakan 28 tahun. Jadi ini sekadar teori pendapat lain. Jadi kalau ketika itu Asma umur dia 27 atau 28, beza dia dengan adik dia 10 tahun. Jadi ketika itu Aisyah mungkin ketika itu berusia 17 ataupun 18 tahun. Kan? Dan ada satu lagi hadis, Nabi pernah ketika perang Uhud, Nabi kalau berperang, Nabi melarang kanak-kanak usia bawah 14 tahun ikut berperang. Nabi tak bagi. Dia kata bawah 14 tahun tak boleh perang, mesti lebih 14 tahun. Tapi ketika perang Uhud pada tahun kedua hijrah tu, Aisyah ikut perang. Aisyah ikut perang. Jadi ketika itu mestilah umur Aisyah ni lebih 14 tahun. Sebab Nabi larang bawah 14 tahun tak boleh berperang. Ini contoh pendapat-pendapat lain lah yang mengatakan umur Aisyah ni bukan 6 tahun ketika dia berkahwin dengan Nabi SAW. Baik, jadi bila Nabi bernikah dengan Aisyah di Mekah, tapi Nabi tak duduk dengan Aisyah. Dia bernikah je. Aisyah masih duduk dengan bapa dia Abu Bakar selama 3 tahun. Lepas berhijrah ke Madinah, barulah dalam riwayat dikatakan baru Nabi duduk satu rumah ataupun satu bumbung dengan Aisyah. Tapi masih lagi jadi pertikaian. Ketika itu 6 tahun campur 3, 9 tahun. Dan kanak-kanak ketika itu 9 tahun bukan macam kanak-kanak kita. Kita anak-anak kita 9 tahun tu apa pun tak boleh buat. Aisyah umur 6 tahun dia dah boleh masak. Dia dah boleh hidupkan kayu api.
Dan dia boleh buat bermacam-macam. Ketika usia 9 tahun, lagilah macam-macam dia boleh buat. Dari segi saiz badan orang Arab dengan kita pun tak sama. Kita, anak-anak kita 9 tahun, suruh masak nasi pun dia masak, tapi dia lupa tekan, kan? Tunggu sampai 2 jam, rupanya tak tekan, nasinya tak masak. Kalau hari biasa tak apa, kena kalau bulan puasa dah azan tengok dia warm up je. Kan? Tak makanlah hari tu. Kan? Jadi beza. Jadi bila dia pindah, dalam riwayat mengatakan dah pindah selepas 3 tahun tu pindah ke Madinah, barulah Aisyah duduk dengan Nabi. Duduk satu rumah. Tapi ceritanya duduk satu rumah ni pun masih ada dalam pertikaian. Sebab orang Arab dia tak macam orang kita. Dia tak ada istilah malam pertama, tak ada. Duduk serumah ya, tapi bila dia bersama dengan Aisyah, wallahu alam, semua tak tahu. Jadi ulama fiqh ni dia ambil hukum kat sini seolah-olah Nabi duduk dengan Aisyah 9 tahun itu adalah umur paling awal untuk boleh berkahwin dan datangnya haid orang perempuan. Paling awal umur 9 tahun. Jadi kat situlah jadi ambil hukum, ulama ambil hukum fiqh boleh berkahwin ketika umur 9 tahun. Paling awal. Baik, selesai. Apakah kelebihan Sayyidatina Aisyah berbanding isteri-isteri dia yang lain? Rasulullah SAW tidak pernah menikahi anak dara selain Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah berkahwin dengan anak orang yang bersama-sama berhijrah dengannya melainkan Aisyah. Jadi isteri-isteri Nabi tak ikut hijrah kecuali Aisyah. Siapa yang ikut hijrah dengan Nabi, Nabi tak berkahwin kecuali dengan Aisyah. Allah Ta'ala turunkan ayat dari 7 petala langit kepadanya bagi membersihkan dirinya dari fitnah. Okey, apa fitnahnya? Kisahnya ni berlaku ketika peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik ni dia tak jauh daripada Madinah. Nabi ketika berperang, habis perang tu, Aisyah dituduh bersama-sama dengan Safwan bin Mu'attal. Dia bila berperang, Nabi balik, Nabi akan susun cara balik. Susun perjalanan, rombongan balik ke Madinah selepas habis perang. Jadi yang belakang sekali ni namanya adalah Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni dia akan jalan sekurang-kurangnya 2 atau 3 km daripada rombongan yang nak balik. Itu arahan Nabi. Kenapa Nabi buat macam tu? Sebab supaya kalau ada barang-barang ataupun orang tertinggal, Safwan yang akan ambil barang-barang tu bawa balik. Jadi dalam perjalanan tu, satu rombongan Nabi ni berhenti kat satu tempat, berehat. Tempat tu ada tandas, ada apa semua. Jadi ketika berehat, Aisyah ni duduk salah satu kemah unta. Dia kat unta atas tu dia buat kemah kan. Jadi ketika tu dia cakap dengan tukang tarik tali unta tu, dia kata nak pergi tandas. Jadi unta tu didudukkan, Aisyah pun turunlah. Aisyah turun, dia pergi tandas. Bila dah pergi tandas, dia patah balik naik unta tu. Bila dah naik unta, baru dia perasan gelang tangan dia tertinggal kat tandas. Jadi dia turun balik. Aisyah turun naik ni, pemegang tali ni tak perasan. Sebab apa? Aisyah ni kecil, orangnya kecil, umur 6 tahun, 9 tahun. Jadi tak rasa unta tu. Kalau bandingkan orang dewasa, kalau naik kan unta tu bergegar, bergoyang kan. Jadi dia perasan orang naik turun. Jadi bila semua dah siap, dia pun tak cek Aisyah tu ada ke tak ada. Dia pun terus jalan, semua jalan. Bila Aisyah dah ambil balik gelang dia, patah balik tengok rombongan tu dah jauh jalan. Bila dah jalan jauh, Aisyah tak tahu macam mana nak balik. Tiba-tiba jumpalah Safwan Mu'attal ni. Jadi Safwan Mu'attal nampak, lah Aisyah tertinggal ke? Jadi dia kata, okey Aisyah kau jalan, nanti aku follow belakang. Ikut riwayat, Safwan Mu'attal ni adalah seorang yang takut dengan perempuan. Dia sangat takut dengan perempuan. Jadi dia cakap, Aisyah kau jalan depan, belakang kau. Jadi jaraknya lebih kurang 1 kilometer. 1 kilometer ni jauh jalannya.
Tapi dia nampaklah kelibat Aisyah tu. Jadi sampailah ke Mina, sampai ke Madinah. Bila sampai je Madinah, siapa nampak? Abdullah bin Ubay nampak. Jadi Abdullah bin Ubay ni adalah orang Quraisy. Bila dia nampak je Safwan dengan Aisyah ni, walaupun jauh, dia sebarkan fitnah bahawa Aisyah dengan Safwan ni berdua-duaan. Jadi cerita tu tersebar ke satu Madinah yang dia berdua-duaan, padahal jauh 1 kilometer. Jadi bila dah sampai, berita tu sampai ke telinga Rasulullah, Rasulullah pun tak senang. Rasulullah rasa macam nak ceraikan je Aisyah ni kan, sebab dia bersama-sama dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi Nabi pun tak senang duduk, tak senang diri, sebab berita tu dah tersebar. Sampai satu tahap Nabi tanya pada para sahabat. Sahabat kata apa? Sahabat ya Rasulullah, InsyaAllah akan ada wahyu. Tak lama turunlah wahyu dalam surah An-Nur ayat 11. Saya tak sempat tulis, nanti tengoklah surah An-Nur ayat 11. Dia menceritakan tentang orang yang menyebarkan fitnah. Jadi bila dah turun ayat tu, ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 11 tu, dia membersihkan Aisyah. Jadi dah turun ayat tu, selesai, maka Nabi pun berpuas hati dengan ayat Quran tu, dan Nabi kembali semula kepada Aisyah. Jadi itulah kisah Aisyah ketika turunnya ayat Quran untuk membersihkan Aisyah daripada fitnah. Baik, malaikat Jibril turun dari langit menyerupai wajah Aisyah, lalu berkata kepada Rasulullah, kahwinkanlah aku, sesungguhnya aku adalah milikmu. Aisyah pernah mandi bersama dengan Nabi dalam satu bekas. Rasulullah SAW sedang solat dan berada di antara kedua tangannya, tidak pernah dilakukan terhadap isteri-isteri yang lain. Aku berada di sisinya ketika turunnya wahyu dari Allah SWT. Rasulullah SAW dikebumikan di rumah Aisyah. Beliau antara perawi hadis Rasulullah SAW yang terbanyak. Wafatnya pada Selasa 19 Ramadan pada tahun ke-58 Hijrah, dan disembayangkan oleh Abu Hurairah. Ketika itu beliau berumur 66 tahun. Baik, itu adalah hikmah kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi kahwin Aisyah ketika muda. Ini hikmahnya. Bila Nabi dah wafat, Aisyah hidup lagi selama 58 tahun selepas Nabi wafat. Jadi Aisyah hidup sampai jumpa para sahabat, para tabi'in. Jadi tujuannya apa? Jadi para tabi'in ini, dia boleh jumpa Aisyah, dia akan tanya macam mana ketika itu dengan Rasulullah. Nah, kat situlah pentingnya sampainya riwayatnya. Jadi para tabi' ni dia tak jumpa Nabi, tapi dia dapat jumpa isteri Nabi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Aisyah ni lah yang akan menceritakan semua tentang apa hadis-hadis Nabi, apa yang Nabi buat ketika tidur ataupun dalam rumah ataupun dalam tandas. Sahabat-sahabat tak tahu apa yang Nabi buat. Jadi riwayatnya daripada mana? Aisyah lah. Aisyah yang meriwayatkan macam manakah Nabi mandi, Nabi pergi tandas, semua Aisyah yang meriwayatkan. Jadi semuanya yang Allah perintahkan tu ada hikmahnya. Baik, cukup setakat tu. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sambung lagi isteri Nabi yang seterusnya, iaitu Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Baik, dengan itu kita sudahi kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma amlika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.